Tempat ni bukan untuk orang yang lemah semangat. Korang tahu tak, dekat Suratani, Thailand, ada satu kuil yang pernah satu ketika dulu dijadikan tempat bagi upacara untuk sihir. Tempat ni dinamakan sebagai Ajahn Chua Ashram dan dibangunkan oleh seorang Sami yang terkenal kerana ilmu sihirnya. Tetapi setelah kematian Sami tersebut, kuil ini tidak lagi terjaga. Dikatakan Ajahn Chua ni menyimpan beratus-ratus jenis patung dari rupa manusia hingga larak saksi yang mengerikan. Dan mengikut cerita rakyat setempat, patung-patung ini juga ada yang terbuat daripada kulit, tulang dan abu mayat manusia. Barang-barang terlarang seperti barang keramat atau barang yang digunakan untuk menyihir juga masih kekal di sini. Rata-rata penduduk setempat dah tahu dah yang mereka takkan masuk dekat kuil Ajahn Chua ni, terutama selepas waktu matahari tenggelam. Kerana kebanyakan daripada mereka percaya yang patung-patung ni sebenarnya hidup dan bergerak sendiri. Siapa pernah pergi sini ataupun buat uji nyali kat sini, drop komen korang kat bawah.